Welcome to this weight loss series journey. Macam mana Nini turun berat badan daripada ni kepada ni. So in this series, Nini akan share semua benda daripada macam mana Nini kurus, apa Nini buat kalau Nini tengah stuck, and macam mana Nini maintain berat badan daripada tahun 2022 Nini start this weight loss series journey. So Nini akan share semua dalam this channel. So kalau you berminat nak tahu, please jangan lupa share, like and subscribe this YouTube. Sebab sebelum ni Nini selalu share dekat TikTok je, but why not Nini share dekat YouTube? Sebab video duration dia lebih panjang, and also sebab dia macam landscape, so Nini boleh share dengan lebih santai. As someone yang memang daripada dulu tak pernah nak kurus and lahir-lahir memang dah gemuk, memang susah sangat-sangat kita nak tahu macam mana nak kurus. Sebab you tak pernah kurus selama ni. So this series Nini nak share apa yang Nini buat, yang mana Nini boleh turun 38kg dalam masa setahun. So this series khas untuk orang yang memang nak turun berat badan, dulu nak try turun berat badan tapi gagal, ataupun pada sesiapa yang tak tahu macam mana nak start dalam weight loss journey. This video is for you. And maaf cakap, memang semua benda Nini dah try. Orang cakap produk tu boleh kurus, produk ni boleh kurus, semua Nini beli, but end up tak kurus pun. Rugi duit je. Sebab it's all about mindset. So the first thing, kalau you nak start this weight loss series journey, you kena betulkan mindset. You nak kurus ni sebab apa? Sebab orang suruh ke, ataupun sebab you betul-betul nak kurus? So kesilapan Nini yang dulu, Nini nak kurus. Oh, nak kurus sebab cantik. Tapi Nini tak ada pun vision nak kurus sampai macam mana. That is why, yang kedua, you kena start visualize kurus macam mana. Badan you bila kurus, you nak macam mana. And target, berapa kg yang you target nak turun. Ikut kepada ketinggian you. So macam Nini, dulu Nini memang teringin sangat nak tight gap. Tight gap yang macam lubang kat kaki tu kan. Until sekarang, Nini dah ada the tight gap. Alhamdulillah. So same goes to you. Apa target ataupun apa ideal weight for you and badan macam mana yang you nak. So once you dah visualize badan mana yang you nak, senang untuk you nak aim and target for that look and also that weight. So once you dah ada target, dah boleh visualize apa body yang you nak, datanglah yang ketiga. And yang paling banyak orang buat, which is stop bagi alasan. Kita bila kita nampak satu orang tu start kurus, kita akan kata, oh dia boleh lah sebab dia kaya. Oh dia boleh lah sebab dia tak kahwin lagi. Oh dia boleh lah sebab dia tak beranak lagi. it's all excuse. Sebab kalau kita fikir secara logik, kalau nak kurus, you tak payah makan. And tak makan, you tak perlu keluarkan duit. So sebenarnya, kalau you nak kurus, you tak perlu jadi kaya pun. It's all about mindset tadi. That is why the first thing adalah mindset. Bila you dah betul mindset, tak kisahlah orang tu turun macam mana cara sekalipun, you sekarang kurus ke tak. Kalau tak, then you need to figure out how you want to lose weight dengan cara you sendiri. Sebab semua body berbeza-beza. Mungkin Nini boleh kurus dengan cara ni, tapi mungkin you, cara you berbeza. So you kena try je semua benda. So the basic thing, 3 benda ni adalah yang pertama, tukar mindset. Yang kedua, you kena visualize apa body yang you nak. And yang ketiga is jangan bagi alasan. So once you dah ada 3-3 ni, then you dah boleh start your weight loss journey. And remember, this weight loss journey is a process. Dia bukannya hari ni nak kurus, esok dah boleh turun 10kg. Tak. You kena take time and jangan put pressure on yourself. Sebab once you dah put pressure on yourself, nanti you jadi stress. And bila you stress, you susah nak turun berat badan. Percayalah, as someone yang memang daripada tahun 2015 memang bayar personal trainer nak kurus, Nini terlampau pressure sampai tak kurus. Walaupun Nini tak makan, pergi gym, end up tak kurus juga. So, ingat, it's a journey, it's a process. Dia ada beberapa stage. So, yang pertama sekali adalah stage you nak turun berat badan. The second stage adalah you tengah dalam dilema stuck version. You dah cuba semua benda, you dah turun, and then you ada satu point you akan stuck. You tak sampai lagi you punya target weight. So once you dah sampai target weight, stage yang ketiga adalah untuk maintain berat badan. So bagi Nini, you nak turun senang, tapi untuk you maintain is very difficult. So ketiga-tiga ni, cara pemakanan berbeza, cara you nak maintain pun berbeza. And to be honest, Nini punya cara pemakanan sekarang and waktu Nini nak turun tu pun berbeza. So in this episode, Nini akan share apa yang Nini makan untuk turun berat badan. In next episode, kita akan kupaskan tentang kalau dah stuck nak makan apa. Ataupun macam mana nak maintain kalau you dah capai the target weight. So, waktu Nini nak turun berat badan tu, Nini dah buat video dah sebenarnya dekat TikTok. But let me explain lagi sekali. First thing yang Nini buat adalah Nini cut carbs. Semua carbs Nini stop makan and makan sikit-sikit je.
which is nasi. Nini stop makan mihun, roti. Sebab Nini memang gila roti and nasi. So Nini stop makan ataupun Nini makan sikit saja the carbs and gantikan dengan protein. So mesti macam mana pula nak hidup kalau tak makan nasi? Sebenarnya boleh. You focus on protein, contohnya ayam, udang, daging, telur, sangat-sangat membantu. And you boleh je masak apa cara sekalipun, tak kisah. Asalkan you kurangkan carbs and you lebihkan protein. So tu adalah cara Nini waktu awal-awal dulu untuk turun berat badan. Yang kedua, sebelum nak makan, minum air dulu. Itu sangat membantu sebab Nini perasan waktu Nini awal-awal masa gemuk dulu, nak makan Nini akan makan banyak and then baru minum. Tapi sebenarnya you minum dulu, nanti you tak akan gelojoh nak makan banyak sebab you dah rasa kenyang sikit. And then jangan tunggu sampai kenyang baru you stop makan. Rasa macam dah cukup, then you kena stop makan. That is why bagi Nini, untuk bantu you rasa kenyang cepat, you minum air dulu sebelum makan. Dan yang ketiga, you boleh ganti dengan meal replacement. Macam Nini sendiri, memang Nini mengharapkan meal replacement waktu awal-awal dulu sebab you tak makan nasi, macam mana you nak dapat tenaga nak bekerja, nak berjalan, nak exercise. So that's why Nini memang guna meal replacement supaya protein dia cukup, fiber dia cukup. Tak adalah nanti you nak berak pun susah. Macam Nini memang Nini waktu start version susah betul nak pupuk. Tapi that kita cerita bab lain sebab yang tu memang perit waktu you start tu. Macam ni cakap lah, this weight loss journey series ni dia ada stage. Dia macam long journey yang you kena tempuh satu-satu. Itu belum cakap lagi, nanti bila you dah turun berat badan, muka you nanti break out. Rambut you gugur macam ada penyakit. Yes, memang menderita. Tapi that is next episode yang Nini akan terangkan. So, focus on pemakanan you. Once you dah stable, you dah dapat the momentum nak makan macam mana, then baru you focus on exercise. So, exercise yang paling bagus bagi Nini adalah cardio. So that bila you buat cardio, bila you turun berat badan nanti tak adalah ada lebihan-lebihan kulit, tak cantik, nanti jadi fit je. So that is the tips macam mana nak start this weight loss journey series. Dalam episod kali ni kita dah kupas dua topik. First is how to start and yang kedua adalah nak makan apa dalam seharian. So, dua benda ni mudah. You tak perlu jadi kaya pun untuk fokus on all these steps. Just start ubah diri you sendiri. Macam Nini sendiri, kenapa Nini nak turun berat badan is because waktu dulu masa Nini gemuk tu, Nini ingat Nini kurus je, cantik je. Tapi orang kata Nini gemuk. Memang hina Nini waktu tu, waktu depan orang ramai. And time tu macam Nini kata, okay, Nini kena ubah sebab diri sendiri. Sebab kita nak rasa confident datang daripada diri kita, bukan sebab orang lain. And Nini pula jenis yang need a validation from myself. That is when Nini nak start tukar lifestyle. So you pun kena tahu what is your main point nak kurus sebab diri sendiri. And bila you kurus ni banyak benda you boleh nampak perbezaan. Antara contoh, you bila bercakap tak semput, nak berdiri lama tak ada masalah. Berbeza dengan waktu dulu masa Nini gemuk, nak berjalan pun semput, nak bercakap pun kena tarik nafas macam tu. So banyak faedah, banyak benefit kalau you dapat maintain a healthy lifestyle. It's all start dengan diri you sendiri, bukan orang lain. So that is the tips for this episode. Hopefully membantu, and kepada sesiapa yang nak start this weight loss journey, good luck to you. And jangan lupa tengok video yang seterusnya sebab next episode kita akan cerita lebih banyak lagi things I wish I knew before start this weight loss journey series in next episode. Until then, bye, annyeong!